Asyik. Take 2. And action. Woi! Kau ni bodoh ke apa? Masa orang nak lalu, masa tu lah kau nak berludah, masa tu lah kau nak hambur hingus kau. Ha? Otak kau tak ada ke? Reti kau balik ya tengah hari buta ni. Kenapa kena halau pada hotel lah? Akiong dah halau kau dah. Reti balik pula. Nampak jalan rumah. Tu anak dara tu biar kau mau seseorang ke pahal. Kalau ada seseorang kat rumah, apa-apa masalah kau? Ha? Aku ni Nita. Aku ni jiran. Aku prihatin dengan keadaan sekeliling. Anak-anak yang keliling yang ada ni. Prihatin kau tak engkau? Ha? Engkau ni bukan prihatin. Kau orang semua ni sebenarnya ambil kesempatan je dekat anak aku. Ha? Anak aku ni, kau tahu tak? Ha, menanggung kau orang ni tau yang kau malas. Ha, dah tua-tua nak mampus pun tak kerti kerja. Harapkan anak aku tanggung kau orang macam biawak hidup ni. Tahu? Ha? Engkau ni, sedarlah diri. Ha? Tak habis-habis kau mencakip menterdarah duit arwah bapak kau, pencen bapak kau. Kerjalah. Bunyi. Patutlah kena halau dah. Kau pergi balik lah. Engkau tu masalah. Ha? Pagi-pagi cik pasal dengan aku. Aku rasa kau ada masalah prostat kau ni. Jijik aku. Hei! Anak aku jantan, bukan anak aku perempuan. Tak adalah kena ngangkang macam kau. Mengangkang aku pun ada hasil lah. Bukan macam kau. Duduk macam ni tak ada hasil. RM30. Nak sejuk tambah RM1. Tak ada beza. Nak tak. Hei! Hai, lapar pula dah perut aku ni. Apa nak cekik?